Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Nur Farihah binti Jailani daripada Jabatan Meteorologi Malaysia di bawah Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam akan menyampaikan satu resensi novel yang bertajuk Mandatory. Mandatory ini adalah satu karya terbitan Alaf 21 yang ditulis oleh Ramli Awang Mursyid. Novel ini cetakan pertamanya pada tahun 2000 dan buku saya ini adalah cetakan yang ke-6 tahun 2008. Sebanyak muka surat untuk buku ini adalah sebanyak 505 muka surat. Okey. Permulaan cerita ini adalah tragis di mana berlakunya satu kejadian salah hukum di mana seorang pemandu peribadi kepada Datuk Johari telah dijatuhkan hukuman mati mandatory kerana atas dakwaan telah memiliki dadah sebanyak 2000 gram di dalam bonet kereta tuannya itu sendiri. Walau bagaimanapun sebenarnya dadah itu adalah milik kongcu-kongcu Datuk Johari. Tasan telah meninggal dunia dan telah meninggalkan seorang balu bernama Bupiah dan 2 orang anak iaitu Amran dan juga Nurima. Kejadian ini telah menjadikan Amran diejek oleh kawan-kawannya di sekolah dan akhirnya menimbulkan pergaduhan. Susulan daripada pergaduhan itu, dia telah dibuang sekolah dan akhirnya dia telah bekerja sebagai nelayan bersama Tua Putih. Pada suatu hari, satu kemalangan yang tidak diingini berlaku di mana bot yang mereka naiki telah karam di lautan akibat ribut taufan dan setelah pihak polis mencari mereka berdua dan tidak ditemui, mereka telah dianggap sebagai mati. Dan di sini adalah bermula ceritanya Amran. Ceritanya adalah kompleks di mana penulis telah mencipta pelbagai watak untuk Amran. Kenapa? Sebab Amran telah mengalami satu kecelaruan personality di mana dia mempunyai banyak personality dalam diri dia. Salah satunya adalah personality bernama Norman. Norman ini adalah seorang lelaki yang baik dan beriman. Tapi bila dia tahu bahawa dia telah hilang ingatan, dia telah berjumpa dengan doktor psikiatrik yang bernama Dr. Asma, dan Dr. Asma itu telah menjalankan rawatan hipnotis ke atasnya, dan melalui rawatan itu dia akhirnya telah berjumpa satu lagi watak iaitu yang bernama Bogart. Bogart ini adalah pahlawan mundu, iaitu pahlawan yang dianggap pahlawan oleh para lanun di kepulauan itu. Di sini Bogart adalah bertindak sebagai pembunuh dan juga perompak lanun. Pada watak yang ketiga pula yang saya rasakan yang paling kuat adalah watak Carlos. Carlos ini